Apa tu? Apa? Ada tak? Asing kan? Temaga. Besi dalam satu guni, coil satu guni. Esok benda pertama jual benda ni. Lagi mana semalam punya? Ini semalam maksudnya. Kemarin punya mana? Besi. Cari satu guni. Bubur besi. Siapa tu? Cari guni. Guni yang tak boleh pecah. Sebab nak bubur besi halus ni. Ni. Tu biar. Besi halus tu biar. Nanti orang buat. Besi halus tu biar. Yang macam ni yang macam ni orang punya biar orang buat. Ni yang dalam guni ni. Kenapa lah campur? Berapa kali nak ulang benda yang sama? Jangan campur. Asingkan temaga. Bubur temaga. Asalnya itu temaga kan? Itu bukan temaga. Itu pasir kerah. Kan? Pasir kerah. Atas sana ada lagi. Kenapa campur? Pasir kerah semua tu. Tu atas meja tu ada pasir kerah. Nampak tak atas meja tu? Sana. Meja sana. Tu. Campur sekali. Plastik kerah. Bubur dalam plastik kerah. Buang lagu plastik. Keluarlah plastiknya. Yang koyak plastik tu kan boleh pakai. Temaga sini. Dalam plastik putih tu. Situ kah? Dalam guni tu ada temaga. Temaga satu guni. Tu apa? Temaga? Plastik kerah. Wah, banyak simpan dalam tu. Apalah kumpul bagi banyak. Tanya tu sibuk tu tengok tu. Tu ayah. Tu tengoklah pasir tu siapa. Dia tengok kamu. Dia tengok kamu tengok dia ke tak? Tu tengoklah tu dia main sorok-sorok. Dia tengok kamu tengok dia ke tak? Tu. Jaga dia dah masuk dalam guni pasir tu. Orang tak nampak dia. Pak Unta apa benda? Hai. Ni tempat kita proses barang-barang terpakai. Ada baju. Tempat kami proses barang-barang terpakai. Pak. Ada beg. Bukan buat barang terpakai je. Macam-macam ada kat sini. Packing barang-barang locking. Barang-barang terpakai. Macam-macam barang terpakai ada. Ni hari ni punya. Barang terpakai hari ni. Dah penat. Walaupun hari ni cuti agung, kita tak cuti. Kita tetap bekerja. Sebab kita kerja sendiri. Kita tak ada makan gaji. Kita kerja sendiri. Jadinya ada kerja, ada gaji. Tak ada kerja, tak ada gaji. Kerja ni penat juga. Ada masa je banyak barang. Macam hari ni hari cuti. Banyak barang orang hantar. Rasa penat sangat-sangat.
Temaga potong-potong yang kerah tu cak bubur dalam guni plastik kerah. Lepas tu temaga bubur satu guni kumpul. Kepala pelak tu kan. Biar dulu, kat sana ada lagi. Nanti ada masa buka. Penat lah hari ni. Hari ni penat sangat-sangat. Hari tadi buat kerja tak berhenti. Kalau tak buat kerja, tak ada duit. Macam mana nak bayar rumah? Nak bayar semua benda, bil-bil semua benda nak kena bayar. Tu apa? Apa tu? Tak tahu. Bukan baru bila ke? Astagfirullahalazim. Bukan bila ke? Semalam ke kemarin? Kan ada potong wayar, mana dia? Campurlah sekali. Tak ada kerja, cari kerja. Tengok. Penat ya, penat. Macam tin bubur satu. Tin bubur satu. Sana ada tin dalam pasir oren tu gantung. Tin satu kan, satu guni. Kalau sikit-sikit, sini sikit, sana sikit, macam mana nak jual? Sana. Tun, sana Nun. Nun yang gantung pasir oren tu. Campur. Esok boleh jual. Esok benda pertama jual benda ni. Mana yang perlu jual. Jangan simpan-simpan. Nanti jadi banyak susah. Kenapa tak buang tu plastik tu? Laku ke? Esok kena potong. Jaga-jaga. Tin bubur tin. Mana lagi tin? Malam ada, kemarin ada. Mana ada jual kan? Sikit sini, sikit sana. Penat Ada masa buat kerja ni penat sangat-sangat. Temaga satu kan. Dapat bubur satu kan. Atas meja tu ada temaga dalam guni tadi punya. Satu kan. Selagi tak habis kerja jangan simpan. Kalau simpan tu lah jadi merata-rata tu. Sikit-sikit pergi simpan, sikit-sikit pergi simpan. Macam koi tu satu kan. Atas sana ada lagi. Sampai malam kami buat kerja. Daripada siang tadi sampai malam. Proses barang-barang terpakai. Barang terpakai ni dapat bukan boleh turun jual. Kena proses dulu. Kalau botol, kotak. Kena packing. Botol, kotak, lepas tu besi, tin, buku. Semua benda lah barang terpakai mana yang boleh jual tu. Alah, budak-budak tu tengok tu ayah. Tengok tu. Ada budak tengok. Mana lagi seekor? Tengok 3 Tidur. Alah sibuk. Sibuknya budak-budak tu. Dah makan tak? Ya. Sibuk aja orang buat kerja dia pun sibuk. Pegang guni lah konon. Tengok tu.